Oh, oh, oh. Seorang gadis yang tak ada agama buat anak haram bukan dengan maksiat tapi dengan kapsul. Sampai teman lelaki pun tidak jadi kahwin. Akhirnya kahwin dengan perempuan lain. Perempuan itu pun terkejut yang sedih. Mula-mula lepas itu perempuan cuba tolak yang akhirnya gagal sebab tak dapat masuk. Wanita itu terkejut di mana wanita itu dihalau oleh bekas teman lelaki dia sendiri. Dia tidak percaya. Mula-mulanya dia fikir untuk gugurkan kandungan. Tapi lelaki itu datang untuk kahwin sama dia. Tapi wanita itu tolak. Yang keluarga dia pun keluar kahwin untuk adik dia yang sambung belajar. Yang akhirnya dia mula sedar di mata orang dia. Dia hanya dianggap mesin ATM, mesin bank duit bergerak. Yang akhirnya dia mula menontak tapi akhirnya tetap kandungan itu mula membesar. Yang dia pun kahwin paksa juga dengan anak haram itu. Tapi lepas berkahwin, dia tidak makan, tidak tidur. Tapi dia hanya tunggu minta suami tetap ceraikan. Dia tengok kandungan suami pun ceraikan. Tapi tetap sama sahaja dia tetap gugurkan kandungan. Yang dia jumpa lelaki itu. Yang lelaki itu bukan senang malah bertambah marah kerana menggugurkan kanak yang tidak berdosa. Memang anak itu haram, tapi anak itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tua dia. Sememangnya orang tua berdosa. Menggugurkan bayi sama saja dengan membunuh kanak-kanak yang tidak berdosa. Memang sama sekali membunuh kanak-kanak tidak berdosa adalah kesalahan besar.